Hanya masa penentunya kita buat hutang jahat. Untuk kita sentiasa ada simpanan, ada tabungan. Tak payahlah kita guna banyak teknik. Tak payahlah kita nak bomo sana, bomo sini. Itu semua buang masa, tuan puan. Buang masa. Kita hanya guna satu teknik sahaja yang disarankan oleh pakar-pakar keuangan. Saya juga buat. Setiap kali kita ni ada duit, dapat gaji, kita simpan dulu, baru belanja. Kita akan sentiasa ada simpanan, ada tabungan. Katanya Ivan Carey, jutawan internet, kekayaan tu bukan diukur daripada besarnya gaji kita. Berapa income yang kita dapat, tapi berapa banyak kita mampu simpan semasa kita ada duit. Semasa kita dapat gaji. Itulah kekayaan sebenar. Tuan puan, selalu saya bagi tahu, hutang tu akan membuatkan kita semakin miskin. Selalu saya bagi tahu, kalau kita ni suka buat hutang, hutang tu akan membuatkan kita semakin miskin, bukan semakin kaya. Saya terangkan. Contohkan kita buat hutang 10,000. Kita ikat masa dalam masa 10 tahun. Walaupun waktu itu belum kita lalui, tapi kita dah pun tahu bila hutang itu akan habis dibayar. Maksudnya kita dah pun rosakkan masa depan kita selama 10 tahun. Tapi tuan-puan percayalah, langsung tak ada simpanan. Langsung tak ada simpanan, tak kisah dalam bentuk duit, tak kisah dalam bentuk emas. Hanya masa penentunya kita buat hutang jahat. Itu yang kita tak nak. Untuk kita elakkan penyakit suka buat hutang, kita kena mula menyimpan. Tak boleh simpan dalam bentuk duit, kita simpan dalam bentuk emas. Kita hadirkan dulu dalam diri ni habit menyimpan, supaya kita semua jauh daripada penyakit suka buat hutang. Jadi tuan-puan yang nak saya bantu, nak mula menabung emas melalui syarikat Public Gold, tuan-puan daftar sahaja ahli Public Gold secara percuma di bio TikTok saya.